ada orang kadang-kadang dia nak kaya tapi Tuhan tahu dia tak boleh kaya. Sebab tu dia usaha daripada muda sampai ketua dia tak kaya-kaya. Tak kaya. Agak-agak siapa? Dalam Matan Arba'in disebutkan oleh Imam Nawawi dengan hadis yang keempat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kejadian. Nabi menyebutkan tentang kejadian manusia. Kata Nabi, manusia ni dalam bentuk air mani, persenyawaan tu dalam bentuk air mani dalam rahim seorang perempuan ataupun ibu kepada anak tu 40 hari. Kemudian daripada 40 hari dia membentuk seketul darah 40 hari. Kemudian dia membentuk seketul daging 40 hari. Setelah 120 hari Allah menyeru para malaikat. Maksudnya Allah perintahkan para malaikat, pergi kamu untuk menulis, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk menulis 4 perkara, bi katbi rizqih, untuk pertamanya menulis rezekinya, wa ajalih, dan ajalnya, wa amalihi, dan juga amalnya. Apa dia nak buat kerja? Amal dia sama ada syaqiyun au sa'idun, yang akhirnya dia ni akan jadi orang yang berjaya, orang yang gembira, orang yang berbahagia, ataupun orang yang celaka. Telah pun dituliskan 4 perkara ni. Pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempatnya ditulis sama ada dia orang baik ataupun orang yang tak baik, dimasukkan ke dalam syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Fokus yang ingin kita sebutkan, ketika kita berumur 4 bulan di dalam perut ibu kita, Allah telah jamin rezeki kita. Malaikat telah datang dengan perintah Allah, tulis dah rezeki kita. Kita kebetul-betulnya walaupun kita kena usaha untuk mencari, tetapi Allah dah tulis dah. Siap dah. Sama ada dia kaya ke, sama ada dia kaya. Sebab tu kalau Tuhan kata dia tak kaya, dia kerja api siang malam, dia takkan boleh kaya. Sebab kadang-kadang Allah, nanti kita akan bincang, di mana ada orang kadang-kadang dia nak kaya tapi Tuhan tahu dia tak boleh kaya. Sebab tu dia usaha daripada muda sampai ketua, dia tak kaya-kaya. Tak kaya. Agak-agak siapa? Sebab Tuhan tahu, Tuhan sayang kat dia. Tuhan tahu kalau dia kaya, dia akan lupa daratan. Lebih baik dia miskin, dia akan pergi masjid. Maka sebab tu kita kena redha Allah bagi kat kita macam tu. Kadang-kadang hidup kaya, saya jumpa ramai orang-orang kaya main mengadu, sembang-sembang. Kan kita bina madrasah, orang main bagi sumbangan. Bila dia main bagi sumbangan, dia kata, tolonglah Ustaz, doa kat saya, tunggu, saya ni sakit, saya ni ada masalah macam ni, ada orang dengki. Ya, biasalah orang kaya kan. Orang mesti ada orang dengki, ada cabaran dalam perniagaan dia. Tolonglah, walaupun tapi hati saya tak tenang, fikir macam tu, fikir macam ni. Sebenarnya inilah menjamin, nanti kita akan bincang juga berkaitan dengan keberkatan di dalam hidup. Rezeki yang ada berkat dan rezeki yang tidak ada berkat. Maka pentingnya untuk kita memahami rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang tidak diberkati.